Kampung Pauh Berang Station merupakan sebuah kampung yang permai. Di sinilah terakam sejarah seorang insan yang hebat telah dibesarkan. Pada tanggal 15 April 1965 telah lahir putera kedua kepada pasangan Khalid bin Said dan Edah binti Muhammad Yusuf yang menjadi penyeri kepada pasangan ini. Kelahiran putera kembar ini telah diberi nama Jamaluddin dan Jaliluddin. Putera kedua daripada 4 orang adik-beradik ini telah dibesarkan dalam keluarga yang miskin, ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kerana bapa mereka merupakan seorang penoreh getah yang gigih memerah keringat demi membesarkan anak-anak. Ustaz Jamaluddin telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Datuk Kamaruddin bermula tahun 1972 sehingga 1977 dan seterusnya menyambung pengajian menengah di Sekolah Izzuddin Shah Ipoh dari tahun 1978 sehingga 1982 dan di SMA Wilayah Persekutuan ketika tingkatan 6 dari tahun 1983 sehingga 1984. Menginjak ke alam Menara Gading, beliau telah berjaya menempatkan diri di Universiti Kebangsaan Malaysia dari tahun 1985 sehingga 1989. Pada tahun 1990, Ustaz Jamaluddin telah menyambung pengajiannya dalam jurusan Diploma Perguruan di IPG Bangi selama setahun. Minat yang seiring dengan cita-cita beliau telah membuahkan kejayaan dalam bidang yang diceburinya. Pada tanggal 17 Jun 1991, beliau telah pertama kalinya ditempatkan sebagai pendidik di SMK Methodist Tanjung Malim sehingga 30 Disember tahun 2000. 1 Januari 2001 merupakan detik terindah kepada beliau apabila ditempatkan sebagai pendidik di SMKA Slim River kerana pucuk dicita ulang mendatang. Kenal maka tak cinta. Menelusuri bibit-bibit percintaan beliau, Ustaz Jamaluddin telah dipertemukan dengan seorang gadis Sungai Tengi, Selangor oleh seorang imam masjid. Ikan di laut, asam di darat, dalam periuk bertemu jua. Dari mata turun ke hati, dari hati cinta berputih. Rombongan meminang sebagai bukti menyunting bunga dambaan hati. Ustaz Jamaluddin telah membina mahligai kasih dengan gadis hebat yang diberi nama Mariatul Qibtiyah binti Darus pada tanggal 22 Oktober 1994. Satu dan selamanya. Bagai cincin dengan permata, terunak kaca darah jelita. Pasangan pendidik ini telah dikurniakan 6 orang cahaya mata, 5 lelaki dan 1 perempuan yang menjadi penyeri keluarga sakinah mereka. Dengan berlatar belakangkan kerjaya yang sama taraf, menjadikan pasangan ini lebih saling memahami antara satu sama lain dalam urusan harian dan kerjaya mereka. Disangka panas hingga ke petang,
Rupanya hujan di tengah hari. 21 Mei 2022 merupakan tarikh yang tidak dapat dilupakan kerana insan tercinta telah kembali ke negeri abadi. Berbekalkan redha dan ikhlas terhadap qada dan qadar Allah, Ustaz Jamaluddin meneruskan kehidupannya bersama anak-anak tersayang di samping memori indah bersama arwah isteri tercinta. Mengimbau sejarah perkhidmatan beliau, Ustaz Jamaluddin merupakan seorang guru yang sangat hebat kerana beliau pernah menjadi guru cemerlang pendidikan Islam sejak tahun 2003 sehingga 2011. Beliau telah dinaikkan ke jawatan ke DG54 pada tahun 2012, seterusnya menyandang jawatan sebagai penerang kanan ko-kurikulum. Di kepimpinannya yang unggul dan berkaliber, beliau kemudiannya dilantik bagi menggalas tugas sebagai penolong kanan pentadbiran pada tahun 2023 sehingga kini. Beliau juga telah berjaya mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 4 kali. Sepanjang perkhidmatan beliau, Ustaz Jamaluddin sangat aktif dalam program-program seperti ceramah teknik menjawab PT3 dan SPM, penggubal soalan, ketua pentaksir kebangsaan, ketua hakim pertandingan dan lain-lain, sama ada di peringkat negeri maupun kebangsaan. Dengan kehebatan ilmu dan kemahiran yang ada pada beliau, menjadikan beliau lebih dikenali dan disegani dalam kalangan warga pendidik. Sikapnya yang tegas dan penyayang terhadap murid menjadikan beliau lebih mesra dan akrab dengan anak-anak didiknya. Ustaz Jamaluddin juga merupakan seorang guru yang berdedikasi dan komited dengan tugasnya kerana beliau sentiasa berpegang pada moto hidupnya, usaha tanda kejayaan. Hari ini merupakan hari terakhir beliau bergelar guru di bumi SMKA SR ini kerana beliau bakal bersara dari dunia pendidikan. Kami mewakili warga SMKA SR mengucapkan selamat bersara kepada Ustaz Jamaluddin bin Khalid. Semoga bersaraan ini memberikan 1001 memori yang indah kepada Ustaz. Tepian beranda tumbuh markisa, ambil buahnya bersama celagi. Andai ada di lain masa, moga kita bertemu lagi. Terima kasih Ustaz Jamaluddin, jazamu takkan kami lupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili PT1 untuk mengucapkan selamat bersara Ustaz Jamal. Dan kami mendoakan semoga Ustaz Jamal dimudahkan urusan, dimudahkan rezeki dan bersihat sepanjang masa. Amin. Bye Ustaz Jamal. Bye. Kami wakil tingkatan 2 mengucapkan selamat bersara Ustaz Jamal. Terima kasih Ustaz Jamal. Bye. Assalamualaikum. Kami daripada wakil tingkatan 3 ingin mengucapkan selamat bersara Ustaz Jamal. Jangan lupakan saya dan kami. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil tingkatan 4 ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustaz Jamal dan diberi kesihatan yang baik. Amin. Ustaz Jamal.
Ustaz yang mengucapkan Selamat Bersara Ustaz Jamal. Terima kasih Ustaz sebab dah ajar kami. Fi amanillah wa jazakallahu khairan katsiran ya Ustaz Jamal. Kami sayang Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Jamaluddin. Saya mewakili pelajar SMK Slim River selaku Ketua Umum bagi sesi 2025 ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Ustaz dan kami mendoakan Ustaz agar sihat selalu dan diberkati Allah. Assalamualaikum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairil Adlan bin Ahmad Majdi, bekas pelajar SMK Agama Slim River, batch SPM tahun 2024. Bersempena dengan majlis persaraan ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Jamaluddin bin Khalid atas segala jasa, ilmu dan juga nasihat yang telah dicurahkan kepada saya sepanjang saya bergelar sebagai pelajar SMK Agama Slim River. Saya amat terhutang budi dan saya mendoakan agar Ustaz diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia dan juga kehidupan Ustaz selepas ini akan lebih bahagia bersama keluarga tercinta. Terima kasih Ustaz. Selamat Bersara Ustaz Jamal. Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan dan nasihat yang Ustaz berikan sama ini. Walaupun Ustaz sudah bersara, namun jasa dan kenangan Ustaz bersama tetap akan dikenang selama. Semoga Ustaz sentiasa diberikan kesihatan yang baik, kebahagiaan dan rezeki yang melimpah ruah dalam fasa kehidupan ini. Selamat menikmati masa lapang dan waktu pencen Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwani dari Jilid Da'i Batch SPM 2022 ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz atas segala jasa dan pengorbanan Ustaz dalam mendidik, membimbing, memberi nasihat dan menegur kami sepanjang kami berada di sekolah. Sudah tentu segala jasa Ustaz tak pernah kami lupakan. Kami doakan Ustaz sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera, dimudahkan urusan dunia akhirat dan sentiasa berada di bawah rahmat Allah SWT. Akhir kata, selamat bersara Ustaz dan semoga hari-hari mendatang dipenuhi dengan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua wakil SMK Slim River? Saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik dan sihat. Kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustaz Jamaluddin dan saya doakan Ustaz sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan dipermudahkan segala urusan. Dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Jamaluddin di atas tunjuk ajar kepada saya ketika saya berada di SMK Slim River dan juga di atas perkongsian ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya. Dan akhir kata, selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadapan Ustaz Jamal yang dihormati, saya mewakili kelab guru dan staf SMK SR ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas segala sumbangan dan tunjukan jaya telah diberikan khususnya kepada kami rakan-rakan guru dan juga staf di SMK SR. Di kesempatan ini saya juga ingin memohon maaf atas segala kekurangan dan juga kekilafan yang telah dilakukan sama ada secara sengaja ataupun tidak. Akhir kata, didoakan semoga perjalanan baru Ustaz selepas ini dipermudahkan, diberi kesihatan, kebahagiaan dan kejayaan dalam setiap langkah yang dicipta. Selamat bersara Ustaz. Terima kasih. Teman, betapa pilunya hati menghadapi perpisahan ini. Pahit manis perjuangan telah kita rasa bersama. Semoga Allah meridai persahabatan dan perpisahan ini. Teruskan perjuangan. Kan ku utuskan salam ingatanku dalam doa. Kudus ku
Selamat bersara Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Jamaluddin. Selamat bersara, selamat bergembira dan semoga sihat seterusnya di alam persaraan. Ucapan terima kasih daripada saya kerana Ustaz Jamaluddin telah menjadi seorang rakan sekerja yang baik, ketua yang baik yang sentiasa memberi kata-kata positif dan juga semangat kepada kami semua guru-guru di sekolah, dan saya amat berharap karisma dan juga personality Ustaz Jamaluddin itu akan meninggalkan legasi kepada kami yang masih lagi berjuang di dalam dunia pendidikan ini. Selamat bersara Ustaz Jamaluddin. Terima kasih Ustaz. Semoga gembira selalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini dengan hati yang penuh rasa penghormatan dan juga rasa penuh penghargaan, saya ingin mengambil sedikit ruang untuk mengabadikan ucapan jutaan terima kasih kepada sahabat sejati yang bakal melangkah ke alam persaraan, iaitu Tuan Haji Jamaluddin bin Khalid, atau yang lebih mesra dengan panggilan Ustaz Jamal. Sepanjang tempoh perkhidmatan Ustaz Jamal, beliau bukan sahaja telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Malah, beliau sentiasa menjadi rakan sekerja yang sangat disenangi, tempat untuk berkongsi ilmu dan juga penyebar semangat positif di kalangan rakan-rakan sekerja, bahkan warga SMKR semua. Setiap sumbangan yang telah dicurahkan, walau sekecil atau sebesar mana sekalipun, saya yakin ia telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada kami semua. Saya percaya bahawa jasa Ustaz Jamal akan terus dikenal dan menjadi inspirasi kepada kami semua di sini yang masih meneruskan perjuangan yang belum ternoktah ini. Walaupun berat untuk melepaskan, saya dan kami semua doakan agar fasa baru kehidupan ini akan membawa lebih kebahagiaan, ketenangan dan masa yang berkualiti bersama keluarga tersayang. Selamat bersara dan semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segalanya. Dan jangan lupakan kami di sini. Persaraan bukanlah satu pengakhiran, tetapi ia adalah permulaan kepada fasa yang baru. Saya ingin mengungkapkan beberapa rangkap pantun. Berpagi-pagi ke taman bunga, petik melati si bunga berseri, tegas memimpin, bijak mengguna, jasa mutuan tetap di hati. Menjulang amanah tiada gentar, urus pentadbiran dan kurikulum penuh wibawa, segala tugasan terlaksana pintar, menjadi teladan sepanjang masa. Dari bilik guru hingga ke dewan, terpahat kenangan sukar dilupa. Ilmu dicurah buat pedoman, budi disemai berbuah bahagia. Kertas disusun, jadual dijaga, mesyuarat lancar, hasil panduan. Kini tiba masa berehat jua, setelah berkhidmat penuh kesetiaan. Jika ke pasar, belilah ikan. Ikan dibeli, dijadikan santapan. Selamat bersara kami ucapkan, moga hidup tenang, sejahtera dan aman. Berlabuh tirai sebuah cerita, namun kenangan kekal di hati.
terima kasih atas segala jasa budimu dikenang sampai ke mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sir ala barakatillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jamaluddin yang dikasihi, semoga Allah memberkati umur Ustaz, dan saya mengucapkan selamat bersara, dan di samping itu jagalah kesihatan, dan yang penting sekali harap Ustaz dapat jodoh yang baru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh warga SMK Slim River. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada Ustaz Jamaluddin kerana hari ini merupakan hari persaraannya lah. Bagaimanapun daripada diri saya sangat berasa kehilangan yang besar, sama ada di peringkat sekolah atau secara pribadinya. Dia merupakan abang senior kepada seluruh warga Slim River, dan terlalu banyaklah memori bersama dia, dan dia menjadi pembantu, penolong kanan yang memberikan contoh tauladan yang baik kepada rakan-rakan guru baik secara kerjanya. Dan sesuai dengan dia juga dulu adalah guru cemerlang, maka kerja-kerjanya pun sangat membantu menaikkan kecemerlangan SMK Slim River. Dan kesempatan ini juga saya ingin mendoakan dia ketika hari-hari persaraannya nanti. Mudah-mudahan dia kekal bahagia, sentiasa berada dalam kesihatan yang baik dan ceria bersama keluarga. Dan mudah-mudahan juga dia tidak melupakan SMK Slim River dan masih boleh lagi membantu kepada warga Slim River atau pengurusan seandainya diperlukan. Dan saya pernah tadi yang menyatakan kami atau boleh juga saya mewakili seluruh warga SMK Slim River dan juga pengurusan serta guru-guru. Kami sangat benar-benar merasakan kehilangannya, dan segala pandangan dan juga idea-idenya juga sangat baik untuk diamalkan. Dan jangan lupa guru-guru yang khususnya guru pendidikan Islam untuk menjadikan setiap pandangan dan juga idenya benar-benar kita realisasikan demi kemenjadian pelajar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada jawatan kuasa pelaksana program persaraan saya ini atas program-program yang dirancang. Yang keduanya, saya ucapkan ribuan terima kasih juga kepada pihak pentadbir, khususnya pengatur, kanan, guru-guru kanan kerana membantu saya dalam tugas-tugas saya sebagai penolong kanan. Pada kesempatan ini juga menjadi harapan saya akan pihak pentadbir keseluruhannya dan juga guru-guru memberi kerjasama kepada individu yang akan dilantik untuk mengganti saya sebagai penolong kanan. Dan harapan juga saya mohon kepada rakan-rakan semua, lakukanlah amanah yang telah diamanahkan oleh pihak Jabatan Pendidikan agar kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Pada kesempatan ini juga saya memohon maaf sepanjang saya menjadi guru akademik biasa, kemudian sebagai ketua panitia penolong kanan KOKO, penolong kanan HEM dan penolong kanan federal. Di sepanjang saya menjalankan tugas itu, jika sekiranya terdapat kesilapan, kekurangan dan sebagainya. Dan kepada anak-anak yang bakal saya tinggalkan, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Juga hormatilah guru-guru kita agar ilmu yang kita boleh itu diberkati oleh Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatan setiap waktu tanda kemesraan bersimpul padu kenangku di dalam doamu.
Tuhan